5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Zaman bin Hazman, memegang kad matrik D20241111967. Jadi, topik yang ingin saya kupas pada hari ini ialah mengenai isu kesihatan mental di kalangan pelajar di sekolah maupun di universiti. Sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih lanjut, marilah saya menerangkan serba sedikit mengenai definisi bagi kesihatan mental. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) menyatakan bahawa kesihatan mental ialah satu keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan dirinya sendiri, boleh menangani tekanan hidup yang normal, boleh bekerja dengan produktif serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi, bagaimanakah isu ini boleh terjadi? Isu ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah berlakunya tekanan akademik disebabkan bebanan tugasan yang diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah maupun universiti. Ia memberikan tekanan kepada pelajar-pelajar tersebut. Yang kedua ialah berlakunya masalah keluarga. Tidak dinafikan bahawa masalah keluarga boleh mencetuskan kepada kesihatan mental pelajar. Misalnya, seperti yang kita tahu, banyak berlakunya kes pergaduhan ibu bapa, berlakunya perceraian ibu bapa. Ia telah memberikan kesan negatif terutamanya kepada anak-anak mereka, kerana anak-anak mereka beranggapan bahawa mereka tidak diberikan sepenuhnya kasih sayang dan juga perhatian. Faktor yang ketiga iaitu gaya hidup yang tidak sihat. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ramai pelajar yang sering mengikuti gaya hidup yang tidak sihat seperti menghisap rokok, menghisap vape dan juga banyak juga kes penyalahgunaan dadah di dalam kalangan pelajar. Hal ini telah memberikan kesan kepada mereka, terutamanya kepada mental dan otak mereka, iaitu susah untuk menerima sebarang input yang diberikan kepada mereka dan juga lemah dan juga lambat untuk membalas ataupun memberikan sebarang respon. Faktor yang terakhir ialah ketagihan gadget dan media sosial, di mana zaman sekarang merupakan zaman yang moden dan menyebabkan pelajar sekarang amat gemar untuk bermain gadget. Sebagai contoh, mereka bermain gadget sehingga larut malam dan menyebabkan timbulnya masalah penyakit iaitu insomnia, iaitu masalah sukar untuk tidur. Jadi, persoalannya, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung masalah ini? Yang pertama iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan dan juga telah membangunkan pelan pembangunan iaitu tindakan kesihatan mental kanak-kanak dan juga remaja. Tambahannya lagi, program Minda Sihat telah pun dilaksanakan yang melibatkan 2,440 daripada 10,000 sekolah di seluruh negara sejak tahun 2011. Inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan ini telah melibatkan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menjalankan kaji selidik tahap kesihatan mental pelajar dan juga termasuk untuk mengenal pasti pelajar yang mengalami kemurungan dan sebagainya. Sebenarnya, di Malaysia ni banyak sahaja kes-kes yang melibatkan kesihatan mental pelajar yang terjejas. Sebagai contoh, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan berita pembunuhan di dalam keluarga, iaitu seorang remaja 17 tahun telah pun membunuh ibu dan juga bapa kandungnya. Hal ini berlaku disebabkan remaja tersebut berasa tertekan kerana ibu dan juga bapaknya sering mendesaknya di dalam bidang akademik. Jadi ia membuatkan timbulnya perasaan dendam, perasaan marah kepada ibu dan juga abangnya, mengambil tindakan yang sangat melulu hingga menyebabkan timbulnya kematian. Bukan itu sahaja, banyak sahaja lagi isu-isu yang melibatkan kesihatan mental pelajar yang terjejas seperti berlakunya kes bunuh diri, kes membunuh sesama kawan. Kesimpulannya, kesihatan mental ini memainkan peranan penting dalam kesejahteraan dan pembangunan diri pelajar.
tekanan akademik, masalah keluarga dan sebagainya ini merupakan faktor yang menyumbang kepada gangguan emosi dalam kalangan pelajar. Oleh itu, usaha bersepadu antara pihak sekolah, ibu bapa maupun pihak swasta perlulah bersama-sama berganding bahu bagi au dengan tebing bagi memastikan pelajar mendapat sokongan mental yang mencukupi. Pelajar yang sihat, mentalnya mampu mencapai potensi maksimum serta menyumbang secara positif kepada negara. Akhir kata daripada saya, janganlah kita memandang remeh isu kesihatan mental. Setiap individu berhak untuk didengar, difahami dan juga disokong. Ingatlah, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.